Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sakinah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bisa salam kan. Okey. Pagi ni sorry lah, 2 hari 3 hari lepas saya tak buat live sebab saya macam biasalah banyak kerja kan. Okey, pas saya kena setiap hari tukar profil tak tukar profil pun saja dah syok-syok. Saja syok-syok. Saya tengok gambar lama-lama. Okey, pagi ni kita akan mengaji buku sorof lah. Saya tak larat nak ajak kat whiteboard sebab ilmu sorof ni dia advance kan. Kalau tak nampak tolong habaq kat saya lah. Nanti saya akan perdekatkan kamera. Nak ajak sebab ni kan. Tak apa, kita turun ni dulu. Okey. Kita akan guna buku sorof lah. Siapa nak boleh order. Siapa yang ada buku sorof ataupun PDF, boleh buka muka surat ni. Muka surat 85. Kita akan mula muka surat 85. Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk apa semua. So, i'lal ni, dia ada 3 jenis. So, saya sekarang, kita masuk i'lal ni. I'lal saat dalam buku sorof. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tap screen dan share live saya. Tidak sikit tadi tu je lagu ni. Okey, i'lal. I'lal dengan ibda' ada part of learning sorof lah. I'lal dia ada 3, saya abang tu. I'lal bil qalbi, i'lal bil naqli, dengan i'lal bil hasfi. Ni dua ni nanti dulu. Sekarang i'lal bil qalbi, penggantian huruf sakit, dipanggil huruf sakit lah, dengan cara diubah. So kita dah habis dah i'lal, itu apa? Penggantian dengan huruf hamzah. Waw dan ya jadi hamzah. Kemudian bertemu dua huruf hamzah lah, dua huruf alif ni. Asal dia macam ni. So pagi ni kita nak tengok ni lah, muka surat 85. Siapa yang ada buku atau PDF boleh buka muka surat 85. Okey lah. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita bersiaran ilmu sorof. Nota zero tak apalah. Sebab Nahu Sorof Balaghah ni ilmu bahasa Arab advance. Saya nak ajak whiteboard, saya tak larang diri sebab Nahu Sorof Balaghah memang advance dan memang memeningkan kepala. Sekarang kita bersiaran sorof lah. Saya ajak ni rawak. Hari ni saya ajak buku nota zero, saya ajak ikut step by step. Nahu Sorof Balaghah saya ikut rawak lah. Kadang-kadang kepala otak saya tak betul sikit. Okey. Ni kalau tak nampak tulang habang lah. Saya tak larang nak tulis kat whiteboard sebab nak kena berdiri sebab sorof ni dia tinggi. Nahu Sorof Balaghah dia tinggi. Okey, saya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hafzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, gunakanlah kepada kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul dan ingatan malaikat muqarrabin dengan rahmatmu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey, untuk tuan-tuan dan puan, ilmu sorof advance nombor 2. Syukran Puan Mehran bagi gift. Saya tak larat nak berdiri, ni sebab advance. Okey. So kita akan masuk i'lal bil i'lal bil hazfi. I'lal bil hazfi ke? Apa tu? Kita masuk i'lal bil qalbi tapi jenis 2. So nak pergi parapih nombor 2 ni. Lagi. Syukran Puan Mahira bagi popular vote. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tap screen dan share live saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak faham bahasa Arab surah ni, tak apa, memang normal lah sebab dia memang advance. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So ba ni B lah. So dia adalah i'lal bil qalbi jenis yang kedua dan terakhir lah. Dia ada 5 jenis. 1, 2, dia 5 jenis. Tapi kita akan go through secara biasa-biasa je. So al-i'lalu fi hurufil 'illati. I'lal penggantian dengan huruf sakit. Tadi dulu itu kita mengaji i'lal dengan hamzah kan, habis dah ni huruf sakit waw ya lah. I'lal ni main huruf sakit ni alif waw ya, awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tap screen dan share live saya. So dia ada 5 lah. Macam itu kita tengok. Macam itu sekarang kita i'lal ada 3 jenis. Awalan topik 1 lah, subtopik dia i'lal bil qalbi ni maksud dia jantung. Satu lagi ubah lah. So i'lal dengan hamzah dia ada 2 jenis. I'lal tukar waw dan ya jadi hamzah. Nampak? Waw jadi hamzah. Waw jadi hamzah. Waw jadi hamzah. Waw jadi hamzah. So sama yang kita nak baca Quran, sama tak ada sama pun. Ditunggu adalah batu bahasa Arab ni mengaji sorof kan. Ni i'lal bi hamzah, penggantian huruf hamzah. Dia ada 2 jenis. Waw dan ya jadi hamzah. Kemudian bertemu 2 huruf hamzah. Macam-macam lah Arab ni. Bertemunya 2 huruf hamzah ni. Okey.
Saya buat tuition sorof. Okey. Kemudian kita nak masuk i'lal bil qalbi. Yang kedua, dia ada 5 jenis. Okey. Pertama, qulibal alifu ya'an. Iaitu huruf alif, kurungan huruf alif ditukar menjadi huruf ya. Kalau tak nampak sini. Okey. Lagi saya main dengan ni lah, teripok ni. Okey, ni perkataan yang dah kita jumpa dalam kamus ke, dalam ni lah, dah ready lah. Hak ni asal dia. Okey. Okey. Yang hak ni, row 1, row 2 lebih kepada tasghir. Tasghir, kita mengaji dalam buku sorof, ilmu sorof. Tasghir. Tasghir. InsyaAllah nanti kita akan masuk tasghir lah. Pengecilan. Contoh macam perkataan Hasan menjadi Hasan kecil Husain. Pintu, babun menjadi pintu kecil Buaibun. So dia ada wazan fu'ailun dengan fu'ailun. Okey. Okey. Dia nak nahu sarah balaghah ni. Nahu sarah balaghah memang advance. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ni minta maaf banyak, memang nahu sarah balaghah memang advance. Sebab tu orang Melayu kita ni payah sikit. Tapi kalau siapa-siapa yang beginner bahasa Arab boleh dapat nota 0. Okey. Okey. So belakang sikit lah. So yang nombor 1 ni, kalau tak nampak tulah abang lah, saya kena belakang sikit bagi kita ketahuan. Terima kasih Puan Mahira and share live. Okey. Okey, ni dia punya syarah lah. Okey. Okey, asal kalimah dia. Contohnya masabihu, lampu-lampu. Mafatih, dekat sikit. Kita tengok dulu. Okey. Ni asal dia nah, aslul kalimah asalnya. Masabihu, lampu-lampu. Mafatihu, kunci-kunci. Manasyiru, gergaji-gergaji. So masabih, mafatih, manasyir, dia adalah jamak, plural. Nampak kata jamak kepada misbahun. Apa? Sebiji lampu, sebuah lampu. Miftahun, sebatang kunci. Minsyarun, sebilah gergaji. Okey. Sekarang kita nak buat wazan ni, perkataan ni menjadi kecil. So, inilah. Sebab tu kita kata qulibal alifu ya'an. Itu huruf alif ditukar menjadi huruf ya. Nampak tak? So, lagi alif ni, masabih, alif mafatih, alif manasyir, dia akan jadi ya. Okey, nampak tak? Musaybihun, lampu-lampu kecil. Okey, dia ada wazan-wazan dia. Macam saya kata fu'ailun dengan fu'ailun. InsyaAllah nanti kita akan ngaji. Dia ada macam mana nak guna fu'ailun, macam mana nak guna fu'ailun, macam mana nak guna fu'ailun. Dia ada kaedah dia bahasa Arab. Sebab tu kita mengaji ilmu sorof. Ilmu sorof ni nak tahu tentang perubahan sikit. Ilmu sorof nak tahu tentang perubahan bentuk-bentuk kata Arab. Nahu nak faham perubahan baris bahasa Arab. Jadi saya macam mana saya mengulang Quran, saya akan guna nahu sarah lah. Nahu sarah sebab saya nak tahu kadang-kadang baris itu baca apa nak tahu makna dia. Sebab bahasa Quran bahasa tinggi. Sebab tu orang yang mengaji bahasa Arab Quran, kalau dia masuk nahu sarah dia jadi penin. Dia kena masuk basic nota 0 dulu. Nahu sarah, nak faham bahasa Arab Quran kena tahu nahu sarah tapi level tinggi lah. Puan sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Ni nak perhabis ni. Saya tak boleh cepat. Saya nak untuk para tuan-tuan yang baru join, yang baru kenal saya, nahu sarah balaghah dia advance, nombor 1 advance. Nombor dia saya ajak style Al-Azhar. Apa maksud saya ajak style Azhar? Saya baca Arab, bubuh baris, bubuh makna dan saya syarah. Saya tak erti cara lain. Okey, siapa-siapa nak buku nahu sarah balaghah, buku nota 0 ataupun versi PDF boleh message saya kat TikTok. Siapa-siapa nak nanti saya buat cara-cara nak ni. Saya tak buat beg kuning dah. Okey, kita teruskan. Nampak kan? So, musaybihun adalah lampu-lampu kecil. Ya? Mufaitihun, kunci-kunci kecil. Atau wazan fu'ail. Kemudian munaysyirun, gergaji-gergaji kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Okey? Nampak tak? Ni asal kalimah. Ni bila kita dah modify, dia jadi tasghir. Kan saya tunjuk dia tasghir kan? Tasghir. Allahu akbar. Belakang sikit, tasghir. Nanti kita akan masuk ilmu sorof ni. Buku ni memang kita memang kita tengah bersara ilmu sorof. Ni tasghir ni. Orang tanya Pak Long buat tak? Ada. Dalam bab al-babu al-khamis wal 20, bab 25. Tasghir, diminution, pengecil, saya bahasa Inggeris juga. Kita akan guna tasghir ada 3 wazan. Fu'ailun,
kalau huruf tu ada 3. Macam Hasan Husain. Sayyidina Husain. Bukan Husain lah. Husain. So, Husain adalah Hasan kecil. Kemudian Fu'ailun. Dia kalau perkataan tu dapat huruf. Ja'far jadi Ju'aifirun. Zainabu jadi Zuwainibu. Kemudian, macam ni lah. Fu'ain. Kalau perkataan ada 5 huruf. Tengok yang mufrad dia. Macam mim ni kan. Mana tu? Macam misbah tadi tu. 1, 2, 3, 4, 5. Bila 5, dia akan jadi guna fu'ailun. Puan Rasyid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Siapa-siapa nak buku Nahwu Surah Balaghah Nota Zero boleh mesej saya kat TikTok. Saya tak buat beg kuning dah. Dan PDF memang tak boleh buat beg kuning. Jadi siapa-siapa nak PDF boleh mesej saya juga. Saya yang menjual adalah Wasabi. Wasabi. Okey. Teruskan dengan ni. Boleh faham tak? Dia atas nombor 1 ni i'lal huruf ilah ni tukar alif jadi waw, tukar waw ya jadi alif ni. Hak ni nombor 1 cara kita buat tasghir. Nampak tak saya tunjuk? Saya kena gerak-gerakkan buku nak bagi nampak kan. Okey. Dia punya i'lal bil qalbi. Masih lagi i'lal bil qalbi Ustaz. Natang terpok ni jepit lah. Okey. Saya jual buku macam ni, draft saya tu nampak potong, tapi saya jual kat tuan-tuan puan 08 0885. Saya jual kat tuan-tuan buku elok lah. Sebelum kat tuan-tuan buku elok Ustaz. Muka surat 85. Okey, ni dia. Elok lah saya lukis saya ni kan. Cetak kilan elok lah. Ni sebab draft pertama, sebab tu ring saya nak mengajak. Okey, penggantian huruf sakit cara diubah. Alif a'la bil qalbi. So ni syarah dia. Huruf alif diubah menjadi huruf ya. Huruf alif lah. Huruf alif ni dia jadi huruf ya. Tadi saya kata apa? Ya juga waw jadi alif, silap pening. Tidak sikit. Contoh ni kat sini huruf alif jadi huruf ya. Huruf alif diubah menjadi huruf ya. Nampak tak? Alif kat masabih, alif kat mafatih, alif dekat manashir. Sekiranya perkataan yang ingin dikecilkan itu memiliki kata jamak yang berada di atas timbangan mafa'il. So, mana-mana perkataan singular. Ni singular kan? Misbah, miftah, misha, satu. Kalau dia jadi plural, dia akan atas wazan mafa'il. Nampak tak? Masabih, mafatih, manashir. So, masabih, mafatih, manashir tak boleh baca dengan tanwin. Ini masuk mamnuk min as-sarf. Nanti kita akan mengaji dalam ilmu nahwu lah. Ilmu nahwu tu. Okey? Okey, tuan-tuan puan boleh tag screen dan share saya. Siapa nak buku atau PDF boleh mesej saya kat TikTok. Okey. Hak ni tak apa. Hak nampak dah? Sama lah juga dengan hak bawah ni. Hak bawah ni. Perkataan habis dah lah. Kalau tak faham boleh tanya saya. Ni perkataan bila kita modify adalah yang saya bold ni. Ni dia punya asal dia. So ilmu saraf ni i'lal wa ibdal. I'lal wa ibdal. Ilmu saraf ni dia nipis je. Dan dia senang. Cumanya i'lal ibdal, especially i'lal lah, pengganti huruf sakit, ibdal pengganti huruf sihat. Dia adalah the hardest part of learning saraf lah. Sebab i'lal ni ada 3. Bil qalbi, bin naqli, bi hazfi. Ibdal tu tak apa ni sangat. Okey, kita teruskan. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau siapa nak buku tapi dia boleh mesej saya kat TikTok. Okey. InsyaAllah kalau okey petang ke kita mengaji Nota Zero lah. Saya suka buat Nota Zero sebab bila mengulang Quran, saya jadi tadabbur. Syukran Puan Anura 43 bagi Hakmi. Saya jadi tadabbur sebab banyak juga perkataan dalam Nota Zero dia ada sebut dalam Quran. Nahwu sebab nak tahu baris. Nahwu nak tahu baris. Saraf sebab kita nak tahu bentuk dia tu. Okey, habis yang musaibih, mufaitih, munaishi, kita tengok ghulayimun, budak lelaki kecil lah. Kutayyib, buku kecil. Hujayyib, ni budak lelaki kecil. Hujayyib, dinding pemisah kecil. Okey, apa asal kalimah bagi ghulayimun, kutayyibun, hujayyibun. Ni kecil lah, budak lelaki kecil. Okey, dia punya ni contoh dah. Asal dia ghulayim adalah ghulamun. Adalah Quran kan? Wa yatufu alaihi ghilman mukhalladun. Ghulam. Qalu ya bushra hadza ghulam. Ghulam surah Yusuf ni. Tu Nabi Yusuf alaihi salam dalam Quran kan? Ya betul itu aku punya ghulam. Okey. Dia kena ambil Quran sekarang. Sebab kita mengaji bahasa Arab ni sebab Quran, bukan sebab kita nak cakap dengan Arab sangat. Arab pun tiada bahasa Melayu lah, cuba cakap English kan. Okey. Saya cakap berdasarkan apa saya belajar dalam tafsir lah. Okey.
Terima kasih. Syukran Tuan I'm Syafiq play bagi Hami. Okey. Ghulam lah, Ghulam. Ghulam ni kalau kita tengok dari segi bahasa, umur dia lain. Kalau kita tengok dari segi fiqh, maksud dia lain. Okey, surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surah Yusuf. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada daluan ni daluan Bali ada dalam buku nota zero. Nanti kita akan tengok. Tengok kita buat dah. Nanti pertama kita akan tengok mufrad kata apa, musanna kata apa, jamak kata apa. Okey. Mana tak? Tuan Syafiq please. Abah hafal Quran ke? Hafal sikit je. Lah ni pun tengah duk ngulang. Tengah duk ngulang. Apa ni? Tuan misal hujan, misal mau hujan apa dah. Satu set tu apa? Hak mana tuan misal hujan? Dia ada set combo. Ada set combo, bila saya kata set combo bahasa Arab, Nahwu Sarah Balaghah, 3 buku. Kalau set combo 3 ni macam plus nota bahasa Arab. Kalau harga satu-satu ni 50. Hal ni 30 termasuk postage sebelum Malaysia lah. Kalau beli Nahwu saja 30, kalau Sarah saja 30. Kalau beli Balaghah saja 30, kalau beli nota zero saja 50 termasuk postage. Kalau rodong tu 44 buku ni, harga asal 140, tapi saya ambil 110, RM110 lah, RM10 tu duit postage. Okey. Aku punya ibda tak masuk lagi. I'lal. Betul lah kau ambil i'lal. Tajuk apa ni? I'lal saraf. User 520004813994. Betul. Ada contoh nak tengok dah. Boleh sana tuan user tengok apa? Nahwu kau, saraf kau, balaghah kau, nota zero. Okey. Kita tengok. Tak apa tuan user 52025 telah habaq lagi. Ya okey siapa kalau nak untung boleh dapatkan PDF. PDF saya RM10. Kalau 4 buku RM40 lah. Kalau hilang, mesej saya nanti saya resign free lah. Saya tak buat beg kuning tu macam payah sebab itu ada customer buku hilang. So payah lah sebab kita berurusan kat TikTok. Kalau tuan-tuan dan puan-puan beli kat saya Wasabi, senang. Kalau buku hilang, buku tu tukar, saya akan post sekali lagi free. Okey, mana? Qala ya bushra hadha ghulam. Ghulam lah. Ghulam di sini kalau ikut bahasa budak tu memang Nabi Yusuf ghulam ni budak lelaki. Apabila dia sudah balik, ghulam ada balik sampailah umur 17. So dalam cerita ni kalau kita tengok tafsir ada bawah ada tafsir nampak tu. Tafsir Imam Qurtubi. Tuan misal hujan nak beli macam mana? Okey, siapa sana saya biasa baca nak beli macam mana? Sana tuan misal hujan nombor 6. Takut lupa ni. So dalam ayat ni umur Nabi Yusuf, umur baginda ada kata 16, ada kata 17. Ada kata 16, ada kata 17. So kalau kita form 4, form 5 lah kan. So ghulam ni start daripada dia tumbuh misai. Kan budak umur 12 tahun pun ada misai. Kata satu boleh. Saya misai tumbuh umur 14. Saya pun waktu tu ghulam lah. So daripada balik tumbuh misai sampai umur 17. Manakala ayat ni walamma balagha, apabila sampai umur kan tu balaghah tu sampai makna. Balaghah sampai umur. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Maksudnya tak kala apabila Nabi Yusuf balik memang Nabi Yusuf balik dah. Cuma sampai umur ashuddah yang kuat. Hak ni ayat ni kalau kita baca tafsir dia baginda umur 18. Tak kira hak ni bila kita tengok nabi-nabi kan Quran guna walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Hak ni guna juga ada Nabi Musa ayat apa surah apa tau. Hak ni berumur 18. Sebab kalau tuan-tuan dapat tengok, saya jadi cikgu nanti. Bila kita tengok anak murid kita habis form 5 tu dia macam ada macam muka dia macam masih lagi bulat macam budak. Tapi bila jadi 18 muka dia jadi petak. So hak ni Nabi Yusuf umur ghulam ni umur 16 17 bila walamma balagha ashuddah ni umur baginda 18 nah. 18 okey, siapa-siapa nak buku fizikal satu-satu ke ataupun pilih nak Nahwu Balaghah ke, Nahwu Sarah ke, nota zero Balaghah ikut macam mana pun, ataupun nak buku PDF, PDF lah boleh print untuk diri sendiri. Saya bagi izin untuk print untuk diri sendiri. Tapi kalau tuan-tuan beli PDF untuk nota zero Nahwu Sarah Balaghah 4 buku ni, kalau nak Ibrani sekali lah, saya recommend binding daripada kanan ke kiri. Kanan kiri. Rusia, Jerman, Turki ni kiri kanan lah. Okay, siapa-siapa nak? Okay, ni kena ada skrip. Okay, sesiapa yang mahu buku fizikal atau PDF boleh. So ada 2 option. Yang paling senang nombor 2 lah. Okay, yang satu lah klik ikon telefon warna merah di profil TikTok saya. Boleh SMS atau Wasabi. So ambil nombor saya 709. Copy, save, Pak Long Shidi. Tunggu saya punya ikon Wasabi tu naik.
Kalau hijau baru mesej saya lah. Ataupun nak senang DM saya kat TikTok, nanti saya reply. Tuan-tuan dan puan tolong bubuh nombor telefon, nanti saya wasabi. Okey, kita teruskan. Nak bagi parabih sorof ni apa i'lal bil qalbi kategori kedua. Nak bagi parabih cepat. Sebab saya mari nak mengajar dah, ready dah. Ingat ni lepas tu jadi macam Allah mengantuk dah kan. Okey. Okay, tuan-tuan puan boleh tap screen dan share lah saya. Siapa-siapa nak buku tapi PDF boleh mesej saya kat TikTok. Okey. So, okey. Asal dia ghulam atau wazan mufu'ail. So, ghulayim. Hasanun Husayyin. Ni mana? 1, 2, 3, 4. So, dia akan guna wazan fu'ailun. Puan Noliza Allah kita kawasan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Okey. So, ghulamun bila jadi kecil, budak kalau kecil. Ghulam ni budak kecil dah. Contohnya ghulam ni kita ambil umur Nabi Yusuf 17 kan. Contohnya ghulam kat sini umur ghulayim lah. Ghulayim ni macam 13, 14, 15. So ghulayimun tu lagi kecil daripada ghulam. Okey, buku. Zalikal kitabul la raiba fihi. Buku kitabun. Tapi kalau buku kecil jadi kutayyibun. InsyaAllah kita akan mengaji tasghir kutayyibun. So ni buku saiz A4, ni buku saiz A5. A5 kan? Kutayyibun. Buku poket. Ni buku saiz A4 contohlah. Kemudian dinding pemisah hijabun. Ni hujayibun. So dinding pemisah kecil. So ghulayimun, kutayyibun, hujayibun, musaybihun, mufaitihun, munaishir, semua atas wazan fu'ailun. So dia adalah kecil, merujuk kepada kecil. Okey, sama aje lah. Ni dia punya explanation lah. Huruf alif kat ghulam, kitab, hijab diubah menjadi huruf ya kerana perkataan itu dikecilkan. Kemudian disentuh huruf ya pengecilan itu. So macam mana kita kata apa? Dia sebenarnya dia ada 2 ya kat sini ni. Lam ni la ta ja dia jadi 2 ya. So panjang cerita lagi lah. Allahu akbar. So kita apa ni kamera tersepok. Sorry. Tersepok kan. Dok saya kalau bab bila mengajar kan, bila cakap kan saya kalik lah. Okey. Kau punya dia macam tajuk tasghir. Memang yang ni tajuk tasghir ni. Tasghir. Tapi tasghir itu tahun lepas saya dah ajak dah. InsyaAllah nanti saya akan ulang balik lah tasghir. Okey, video rakaman TikTok ni saya upload ke Utubi lah. Okey, ni cerita dia. Ghulam jadi ghulayim, kitab pun jadi kutayyibun, hijab pun jadi hujayibun. Okey. Kemudian habis dah lah. I'lal bil qalbi kategori 2, subtopik 2, jenis 1 habis. Okey, kita masuk jenis yang kedua. Okey. Dia sorof ni dia payah. Okey. Kemudian, ni dia. Qulibal wawu ya'an. Apa maksud dia? Huruf waw ditukar menjadi huruf ya. Nampak tak? Waw, mi'adun jadi mi'adun. Mi'zanun jadi mizanun. Mi'thaqun jadi mithaqun. So, hak ni adalah dalam Quran kan? Mithaqu Bani Israel. Okey. So, temu janji adalah mi'ad. Date temu janji mi'ad. Asal dia mi'adun. Timbangan mizanun asalnya mi'zanun. Mithaqun perjanjian, macam perjanjian Bani Israel, mithaqu Bani Israel alla ta'budu illallah kan. Asal dia mi'thaqun. Asal dia mi'thaqun. Okey. Nampak tak kat sini? Minta maaf lah, kita buat lah ni macam kekangan kan. Turun sikit kamera. Huruf waw kat mi'ad, mi'za, mi'tha ditukar menjadi huruf ya. Sekiranya huruf waw tadi berbaris sukun. Nampak tak? Waw baris sukun, waw baris sukun, tapi dan terletak selepas huruf yang berbaris kasrah baris bawah. Waw sukun sebelum dia kasrah. Waw sukun sebelum dia kasrah. Waw sukun sebelum dia kasrah. Dia mesti kata kerja lah. So, Allah. Dia nak bagi tally. Ni mi. Selepas mim, tak kira lah, selalunya mim lah. Mim baris kasrah. Selepasnya kena bagi tally lah. Kalau kasrah, kena ya. Kalau kasrah, kena ya. So, nak bagi tally. So, mi'adun menjadi mi'adun. Mi'zanun menjadi mizanun. Mithaqun menjadi mi'thaqun menjadi mithaqun. Okey, macam mana kita nak tahu dia asal dia huruf waw ni asal. Ni kita kena tengok lah ketika fi'il madhi dah. Saya ambil pen. Ni kalau saya ajak kat whiteboard ni memang saya letih betul ya. Saya tak maulah lagi saya ajak kat whiteboard. Lagi saya contoh macam saya ajak kat whiteboard, saya letih. Lepas tu saya tak live. Sebab saya suka live ni. Saya suka cakap. Memang benda yang paling best jadi cikgu adalah mengajaklah cakap.
cuma raja hal lain tu tak best tau. Okey, mi'adun. Mai pada mana mi'adun? Mana? Allah. Sorry lah kekangan mengajak live mana. Mi'adun. Saya nak kena ni mi'adun. Waw ni mai pada mana? Nampak tak? Okey, waw ni kalau kita tengok fi'il madhi dia. Wa'ada. Wa'ada, betul kan? Wa'ada. Okey, kemudian mizanun. Apa ni tu Azman Naba'a, kenapa jadi nabiyin? Yang tu saya pun saya pun cak ayam je tak ni ya. Hak tu kena tengok ni. Nabi hak tu kena tengok dia hak lain lah. Allah zai saya. Hak tu saya tak berani nak jawab sebab hak tu Naba'a jadi nabiyun. Hak tu mungkin hamzah tu jadi ya lah. Cuma hak tu saya tak berani nak ni lah. Hak tu saya kena buka fatwa bahasa Arab. Saya kena buka fatwa bahasa Arab. Saya tak boleh nak jawab lah sebab saya kena jujur dengan ilmu lah. Kalau saya tak tahu, saya tak tahu lah. Okey lah tu Azman Muya lah. Okey, asal dia wazana. Dia bahasa Arab ni dia ada yang irregular lah, dia tak ikut. Wazana. Wazana. So, mi'adun. Mai mana waw ni? Dia mai pada wa'ada lah. So, mizanun. Waw ni mai pada mana? Wazana. Macam satu lagi apa? Mithaqun. Macam ni lah ajak live. Mithaqun. Saya tak larat nak berdiri dekat whiteboard sebab banyak guna tenaga. So, mithaqun. Mai pada mana? Wathaqa. Wathaqan. Wathaqa. Ni cerita dah. Tapi bila dia jadi macam ni, so bila jadi macam ni, memang asal dia mizan, mithaq, tapi masalahnya huruf sebelum waw tu apa dia? Berbaris kasrah. Hak ni pun berbaris kasrah. Hak ni pun berbaris kasrah. Bila huruf sebelum waw tu berbaris kasrah, dia kena bagi tali lah. Kalau fathah kena bagi tali sampai jadi alif. Kalau dhammah bagi jadi waw. Hati kat ni kasrah. So waw ni akan jadi ya. Mi'ad menjadi mi'ad, mizan menjadi mizan, mithaq menjadi mithaq. Tu Aisyah Yusuf. Tajuk apa ni? Masdar kan? Oh, masdar dah. Lah ni kita mengaji bab ni. I'lal. I'lal. Sebab lah ni kita baru masuk i'lal. Masdar saya tak masuk lagi masdar. Masdar saya tak masuk lagi. Sebab masdar ni, sebab saya buku-buku Nahwu Saraf Balaghah ni saya ajak style Al-Azhar. Saya ajak level Al-Azhar. Saya bukan ajak level Tadika. Yang Tadika saya ajak nota 0 je level Tadika. Yang Nahwu Saraf Balaghah saya ajak kat tuan-tuan apa level University Al-Azhar. Okey, masdar insya-Allah nanti, makasih ya tuan Ashraf Yusof telah ingat saya. Insya-Allah nanti kita akan mengaji masdar. Masdar dia sebahagian daripada 10 yang mushtaqah lah. So masdar ada 5, masdar asli, masdar mimi, masdar sina'i. 4 dengan 5 tak panggil masdar marah, dengan masdar hai'ah panggil ismul marah, ismul hai'ah. So masdar dia ada wazan-wazan. Wazan kita akan go through lah. Go through. Jadi untuk saya minta maaf lah untuk Nahwu Saraf Balaghah ni, saya memang patut kena guna whiteboard, tapi saya tak larat nak diri sebab saya tak larat nak diri lagi jadi tak larat. Lagi tak larat, lepas tu tak buat live Nahwu Saraf Balaghah. Okey, siapa-siapa nak boleh order, boleh message kat TikTok ataupun boleh dapatkan juga PDF. Boleh dapatkan PDF. Untuk bahasa-bahasa asing ni nanti dululah. Saya nak fokus, saya nak berlatih ajak live Nahwu Saraf Balaghah. Tuan Misal Muhajan Abona. Masdar ni ada buku juga. Untuk masdar ni semua saya letak dalam saraf. Masdar semua saya letak lah. Puan Anak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Anak Aisyah. Masdar 5 tadi ada dalam buku saraf. Buku saraf. Ni stiker yang tanya sebab itu saya cari. Masdar dalam buku saraf. Sebab ni kandungan dah. Mana kandungan dah. Bila mengaji saraf kita akan banyak mengenal fa'ala nah. Mana masdar tadi Allah. Sekarang kita tengah i'lal biqabi bin aqli bihasbi cerita nanti. Nanti. Okey, masdar Allah akbar. Ni masdar ni. Muka surat. Siapa ada buku PDF boleh muka surat 33, 36 semua. Saya bagi juga dengan English bagi kita lebih fahaman. Tu akan penjelasan. Ada buku kecil lagi ke tak? Buku saya semua saya hafal. Buku saya semua saya hafal. Sebab pasal apa? Sebab yang dia beli kat saya tu bukannya orang muda-muda, ada orang 60 lebih, 70.
Jadi mata pun tak apa nampak. Dia pun seronok bila saya buat buku A4. Buku saya semua set A4. A5, A3 tak ada lah. Okey, kita teruskan. Harga berapa? Harga, okey. Yang mana? Satu-satu lah. Bila saya kata satu-satu ni termasuk postage lah Semenanjung sahajalah. Sabah Sarawak tu biasalah kan, postage kan. Okey. Nota 0, 50. Termasuk postage. Satu-satu ni. Beli asing-asing. Nahu 30. Sorof 30. Balaghah 30. Okey, kalau beli set combo Bahasa Arab 3 ni Nahu Sorof Balaghah bukan 90 lah. Saya ambil 75. RM75. Termasuk postage lah Semenanjung Malaysia. Saya bagi diskaun. Saya lagi banyak saya bagi diskaun lah. Okey, kalau set combo Bahasa Arab plus dengan nota 0, harga asal 140. Saya ambil 110 RM10. RM10 tu duit postage. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi kat TikTok saya, ambil address nak pick up kat rumah, jadi RM100 lah. RM100. Okey. Tuan Kamu Cik nak guna untuk start silibus baru ni. Oh, STAM lah. Dia buku Nahu Sorof Balaghah ni bukan setakat untuk STAM, bukan setakat untuk mengaji IPT dalam Malaysia. Yang mengaji Azhar pun beli kat saya juga. Buku-buku ni mengaji kat Azhar pun beli juga. Sebab nak faham buku Arab payah. So, mereka beli buku ni. Ada beli PDF, selalunya beli PDF lah. Orang yang mengaji kat Scotland, tapi dia biasa mengaji sekolah Arab pun beli juga. So, Nahu Sorof Balaghah ni, orang tanya Pak Long, Nahu Sorof Balaghah ni untuk silibus 3 tahun apa? Tak. Okey, Nahu Sorof Balaghah ni untuk tingkatan sampai tingkatan tu tingkatan 6, IPT dalam Malaysia, luar Malaysia, orang PhD, orang yang dah lama tinggal, semua boleh. Sebab kat belakang ni saya dah tulis dah. Sesuai untuk pelajar sekolah menengah, IPT dalam Malaysia, luar Malaysia, guru-guru Bahasa Arab dan juga siapa yang ingin mendalami ilmu sorof. Tapi sebelum tuan-tuan dan puan-puan masuk Nahu Sorof Balaghah, dia kena nota 0 dulu. Sebab nak 3 beradik ni memang ada tu nak Balaghah. Balaghah tu paling advance. Tanpa vocab, minta maaf saya cakap kasar sikit lah. Jangan mimpilah nak boleh Nahu Sorof Balaghah. Mungkin dia terror, tapi dia nak cakap dia tak kerti. Dalam memang ada terjemahan. Ya, dulu buku ni saya buat fully Arabic tak ada terjemahan. Sekarang PDF ke buku fizikal memang semua ada terjemahan. Sebab dulu saya jual buku ni untuk budak, tapi tak sangka orang luar pun beli. Jadi kena terjemahan. Versi ni 2023. Saya buat buku-buku ni fully Arabic 2018. Sekarang start 2023, 2 tahun dululah saya mula buat dalam terjemahan. Tuan Malik, Amiah ambil Balaghah saja okey ke? Amiah? Jangan. Amiah jangan. Buku kita ni, kita tak mengajar Amiah lah. Dalam dunia orang tak mengajar Amiah, orang ajak Fusha je. Amiah ni boleh pick up sendiri dengan Utubi ke kawan-kawan Arab. Kita tak ajak Amiah, tak ada siapa ajak Amiah. Sebab Amiah ni dia bahasa tempatan kan. Okey, kita sambung ke pengajian. Okey. So, habis yang nombor... Kamera. Habis yang nombor ni, kita ambil yang ni pula. So, Radiyah. Okay. So, kolom belah kanan ni, perkataan yang kita dah modify lah. Nama pun Sorof. Sorof tu diubah kan. Wa tasrif riyah, perubahan arah mata anginan. So, yang kolom tengah ni adalah asal kalimat dia. Okey, siapa-siapa nak buku tapi dia boleh mesej saya kat TikTok. Okey, kita tengok yang ni pula. Biasalah kita mengajar live kan. Saya ambil IPG dulu. IPG kami diploma perguruan online. So, boleh ambil vibe lah daripada lecturer-lecturer kan. Saya nak padam tak? Lagi dia tak boleh padam pula. Dia buat ni. Okey. Saya dekat saya lapik kaki saya dengan green screen lah. Sebab itu saya tak lapik green screen. Orang nampak kaki saya macam saya lah. Saya rasa macam saya ni kurang ajak lah. Sekarang saya lapik kaki saya dengan green screen lah. So kalau tuan-tuan nampak pantulan reflection saya dekat cermin tu, tuan-tuan dan puan akan nampak saya pakai red screen lah. Red screen pula lah, green screen. Nampak tak? Nampak tak kaki saya? Nampak tak? Dulu saya tunjuk kaki kan. Ni Allah. Dan ni saya pakai green screen. Tak nampak lah kaki saya, tak nampak macam kurang ajak kan. Saya lah rasa kurang ajak. Okey. Natang ni nak kena screw lagi lah. Okey, perkataan radiyah, berpuas hati. Radiyallahu anhum. Hak ni lah. Qawiyah. Hak ni jarang sangat lah guna. Menjadi kuat lah. Al-Ghazi. Orhan Gaza. Orang asal dia Ghazi. Ad-da'i, pendakwah, penyerang. Okey. So, asal dia adalah radiyah. Asal dia radiwa. Qawiyah, asal dia qawiwa. Al-Ghazi, asal dia Al-Ghaziwu. Pelik kan? So, sebab siapa-siapa yang first time ngaji I'lal Ibdan ni kepada ni. Bunyi dia pelik. Radiwa, Qawiyah, Al-Ghaziwu. Tak nak dengar benda-benda. Ad-da'i jadi Ad-da'iwu. So, hak ni asal Rada Yardu.
Kemudian yardu jadi waw ni lah. Ghaza yaghzu, asalkan da'a yad'u, ana ad'u Allah. Puan Malia 7 pandang. Assalamualaikum, Salam tu kata ahlan wa salam Puan Malia dan kepada tuan-tuan semua lah. Okey. So radiwa akan menjadi radiya. Nampak tak? Qulibal wawu ya'an. Huruf waw ditukar menjadi huruf ya. Waw ni jadi 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 huruf ya. Radiwa menjadi radiya. Qawiwa menjadi qawiya. Al-ghaziwu menjadi al-ghazi. Sebab, okey, ad-da'iyu menjadi ad-da'i. Nampak tak? Wa, wu, wu. Tapi sebelum wa dengan wu, perkataan tu, huruf tu pakai kasrah. Baris bawah. So, bila huruf sebelum dia baris bawah atau kasrah, dia kena bagi teli dengan baris tu lah, harakat tu. Kasrah, dia punya teli dia, kembang dia, ya. Kasrah, ya. Sebab jadi radiwa menjadi radiya. Qawiwa menjadi qawiya. Al-ghaziwu menjadi al-ghazi. Ad-da'iwu menjadi ad-da'i. Nampak tak? So, samalah. Huruf waw ditukar menjadi huruf ya. Ya kat tepi ni lah. Sekiranya sama ya. Dia punya kaedah dah. Sekiranya huruf waw tadi berada selepas huruf yang berbaris kasrah. Maksud kata, huruf sebelum waw tu mesti, kalau baris kasrah, waw tu kena tukar jadi ya. Apa ni tu cappuccino? Ustaz, waw secara hukumi tu macam mana? Ya, boleh terangkan tak? Waw secara hukumi. Apa maksud dia sebenarnya? Adai, baliklah. Udai. Dah. Da'a yad'u. Da'a dia kena ambil, dia kena tengok tentang fi'il mudhari'. Tapi yang macam yang ni dia tak ada kat fi'il mudhari', saya check kamu dia tak ada. Qawa yaqwi kan. Qawiya yaqwa. Saya tak tahu waw ni main pada mana. Tu nak kena tanya. Ni tu saya kata bahasaran dia ada yang irregular. Yang ada irregular. So kita kalau macam hak ni tengok macam ni tengok fi'il madhi, tapi selanjutnya kita akan tengok fi'il mudhari' lah. Tapi sama aja, wa'ada yau'idu, wazana yauzinu, wasaqa yaufiqu. Kemudian buanglah waw yau'idu jadi ya'idu. Dia macam ni. Allah. Letak lagi jatuh. Ni macam ni. Dia apa-apa nak tahu huruf asli ke waw ke ya alif kan, tengok fi'il mudhari'. Macam kita naik sikit, kita habis dah. Kita naik sikit wa'ada ni. Wa'ada wazana ya ni. Okey, mana orang tahu? Okey. Wa'ada kan. Wa'ada dia akan jadi yau'idu. Ni fi'il mudhari'. So nak tahu huruf asal tengok fi'il mudhari'. Wa'ada akan jadi yau'idu. So bila jadi fi'il mudhari' dia kena buang. Jadilah ya'idu. Ya'idu. Tak guna dah yau'idu. Tapi kita tahu lah waw ni main ni kan. Allah. Ya. Main asal dia buang. Waw macam wazana. Macam ni lah ja'lah kan. Sekarang wazana dia akan jadi yauzinu. Ni fi'il apa? Fi'il mu'tal yang misal. So buang waw jadi yazinu. Yazinu, menimbang. Tuan Dak Zerefu, salam tuan kata nak tanya ada buat kelas bahasa Arab ke selain dalam. Saya buat live saja. Sebab ramai orang tanya, orang request saya buat kelas online kan. Saya nak buat tuan-tuan dan puan yang jadi saya merajuk tu, kan. Saya dulu saya biasa buat tuition nota zero. Seorang saya ambil RM20 je. 20 ringgit saja. RM20 je. Tapi orang kata macam tak committed tu. Saya buat setahun setengah. 2-3 kali round lah. Lepas tu saya macam malas. Dan ni saya live saya hanya sepenuhnya dalam TikTok saja. Dan rakaman live saya upload ke YouTube. Macam tu. Saya tak buat dah. Sebab bukan apa, kita ambil orang sebab kan untuk pengantar perempuan tuition bahasa Arab orang tak ambil dah 20. 50 pun orang tak ambil dah. Orang paling lekeh pun orang ambil 80. 80 dan 100 lebih. Saya ambil RM20. Satu family saya ambil 20. Contoh family tu 5 orang. 20 kali 5 100 tak, saya ambil RM20. Betul orang macam tak. Macam bagi saya lah macam tak ada adab dengan ilmu, minta maaf cakap lah. Jadi saya rasa macam teruk-teruk je. Dah tahu kita mengaji kuliah bahasa Arab kat Azhar, betul saya tak buat dah. Tuan balik kena cas 200 barang harga tu lah. Dia macam Ferrari kan mahal. Yang mahal tu orang mau, yang murah orang tak mau. Tapi saya tak mau nak mahal, saya tak suka. Sebab saya orang kata apa, saya committed sebab saya mengaji ni Nahwu Surah Balaghah ni 8 tahun kat Mesin.
Saya nak mempermudah korang. Puan Maris Jumpa teringat nak belajar semuka. Oh, saya tak buat dah. Aku tulis semuka, saya tak buat dah. Dulu masa umur awal 30-an tu nak buat apa, tak buat dah. Sebab saya pun banyak bekerja. Okey, minta maaf Puan. Saya jual buku, jual PDF, buat live, upload rakaman live. Kalau ada yang kurang faham, boleh mesej saya di TikTok. Okey, kita ada lagi 3. Tak apa, saya akan cuba ni lah. Kita akan cuba ni. Hal ni nampak macam panjang, tak panjang apa. Semua dia punya explanation yang panjang, tak ada apa pun. Okey, i'lal bil qalbi, subtopik kedua, jenis ketiga. Nak habis dah. Okey. Siapa-siapa nak buku atau PDF, siapa-siapa nak buku atau PDF, boleh mesej saya di TikTok ataupun boleh klik tombol telefon saya di TikTok profile. Saya tak buat beg kuning tu dia payah sebab kalau buku ni hilang, dia payah. Payah sebab kita antara saya dan tuan-tuan perempuan ada TikTok. Tu yang payah. Kalau jual kat Wasabi, antara saya dan tuan-tuan perempuan direct. Kalau tuan-tuan buku silap sampai ke, salah sampai ke, saya akan contact courier. Courier tu abang senior saya senang. Kenal lama dah. Kenal lama kan daripada sekolah menengah cik. Okey. Yang ketiga, qulibal wawiyaan, iaitu huruf waw ditukar menjadi huruf ya. Tak sah ni alif jadi ya kan. Tak sah ni alif jadi ya. Ni waw jadi huruf ya. Alif jadi huruf ya lah. Pedih kepala dah. Tak sah ni huruf waw jadi huruf ya. Huruf waw jadi sama lah huruf ya jadi huruf ya. Tapi hak ni jenis lain pula. Jenis lain. Ya kan huruf waw jadi huruf ya kan. Maksud huruf ya jadi huruf ya. Sama aja, cuma hak ni dia lain sikit. Hak ni dia cerita lain. Saya pun dah pening. Sebab tu saya tak ajak berdiri kat whiteboard. Taruh duduk pun pening bala dah. Tidak tak apa cukup tadi. Okey. Okey. Dekat sikit. Okey. Macam misalnya kolom kanan adalah perkataan yang dah modified. Kolom tengah ni, belah kiri ni, dia asal kalimah dia. Apa ni? Tuan misal mau hujan apa nak. Dalam TikTok nak klik nama apa? TikTok saya Pak Long CD. Ambil je Pak Long CD. Oh, Utubi ya. Utubi pun Pak Long CD je. Utubi tu faham kan? Dia kena password sikit Utubi. Pak Long CD juga. Okey, perkataan qiyamun asal dia qiwamun. Perkataan siyamun asal dia siwamun. Perkataan inqiyadun asal dia inqiwadun. Inqiwadun. Okey. Okey. Qiyam tu kebangkitan atau qiyam mulai kan. Puasa ketaatan. Okey. Dia punya syarah dia. Kena main ni lah. Puan Aisyah seorang belajar dengan ustaz suka buat lawak. Saya tak buat lawak tapi orang lah kata saya buat lawak. Macam tu cikgu dah. Dia berkata apa? Ustaz ni ada aura lawak. Ustaz tak buat lawak apa kalau ustaz tergelak. Tu saya kata balik kata wah ingat aku badut lah. Tak tahu orang suka gelak. Saya tak tahu siapa orang suka gelak dekat saya. Okey, syukuran Puan Aisyah atas komplimen. Okey. Ni serta dia wow jadi huruf ya jugalah macam tadi. Cuma hak ni dia passion macam tak lah nak passion lah. Okey. Okey, huruf wow. Pak Nur 43. Sorry ya, sekarang kita berseram buku sorof, kitab sorof. Muka surat 86. Saya ajak random. Saya tak ajak ikut macam sekolah. Sebab saya tak larat jadi cikgu sekolah orang letih. Ikut undang-undang kan. Okey. Huruf waw ditukar menjadi huruf ya. Sama sekiranya huruf waw tadi berada di antara huruf berbaris kasrah dan alif. So hak ni dia renyah sikit pada hak tadi tau. Sebab hak tadi tu selepas huruf baris kasrah kan. Hak ni antara huruf berbaris kasrah dan huruf alif. Pada kata nama kerja ambil kata ajwaf. So huruf fi'il ilah ni dia banyak. Kita masuk ilmu nahu. Ilmu nahu lah. Siapa yang tak tahu apa fi'il mu'tal, ajwaf ke apa ke, buka muka sorof. Itu saya buat dah kalah kan. Lupa lah, tak ingat lah. Fi'il. Ni. Kita ada fi'il misal, kita ada fi'il ajwaf. Ni contoh-contoh fi'il ajwaf. Kita ada kata kerja naqif, fi'il naqif, dan kita ada lafif mafruq dan lafif makrun. InsyaAllah nanti kita akan ulang lagi. Saya akan ulang je. Buku-buku saya akan ulang. Okay? So, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu nak... Dia bukan perlu fikir sangat pun. Dia sekadar pengenalan saja. Nampak tak? Huruf waw ni. Huruf waw ni, masih ambil tongkat tajam sikit. Dia antara huruf yang berbaris kasrah. Berbaris kasrah. Dan alif. So, qiwamun. Macam sahabat. Waw ni dia kena
huruf kasrah ni kena tally lah. Ya. So, qiwamun menjadi qiyamun. Siwamun menjadi siyamun. Inqiwadun menjadi inqiyadun. Ha? Dia tak boleh baca, dia ni. Macam hak ni, waw ni memang waw asal lah. Qama yaqumu kan. Bangun kan. Sama yasumu. So, dia memang huruf asal lah. Sebab tu aslul kalimah. So, qiwamun menjadi qiyamun. Siwamun menjadi siyamun. Inqiwabun menjadi inqiyadun. Untuk perkataan inqiwad ni, dia rare. Kerana dia adalah asal kalimah adalah inqada. Inqada yanqadu. So, saya tak mau nak syarat, dia takut jadi penin. Tapi qiwam ni kita boleh, ni lah, wow tadi. Saat mana pen marker. Okay, siapa-siapa, tuan-tuan dan puan boleh tap skrin dan share live saya. Siapa nak buku atau PDF boleh mesej saya kat TikTok. Nampak tak? Qiwamun, siwamun. Map ni wow asal. Map asal apa ya? Qama. Bangun kan? Qama. Menjadi yaqumu. Ni lah waw asal dia. Tengok fi'il mudhari'. Soma puasa. Soma. Yasumu. Ni lah waw asal dia. Jadi yaqumu qiwamun. Yasumu siwabun. Waw tu kita nak tengok macam mana nak detect dia, kena tengok tan fi'il mudhari'. Kena tengok tan fi'il mudhari'. Nampak kan? Tapi bila jadi lagu ni, hak waw asal dia kena modify jadi ya lah. Jadi ya. Sebab nak bagi tally dengan huruf sebelum yang berbaris kasrah tu. Kan? So, kepada tuan-tuan dan puan yang baru masuk live saya kena ulang sekali lah. Sekarang kita sorof. InsyaAllah nanti kita nahu. Balaghah nanti tu saya pun tengah duk kumpul tenaga kan. Nahu, sorof, balaghah, level advance. Nahu, sorof, balaghah, level advance. Kalau tuan-tuan dan puan rasa macam, Natang, apa Pak Long live ni? Awak pelik sangat. Saya nak buat Nahu, Sarah, Balaghah, level advance. Kalau hak nota zero dia komunikasi je. Dia beginner. Kita beginner. Nak habis dah ni. Nanti kita akan masuk intermediate sekejap. Hak ni intermediate. Ini benda zero, benda beginner. Dia nak cakap. Yang Nahu, Sarah, Balaghah sebab ni ilmu alat memang dah payah dah. Dan pasal apa kita panggil ilmu Nahu, Sarah, Balaghah? 3 subjek ni ilmu alat. Sebab Nahu, Sarah, Balaghah nak bantu kita sebagai orang Islam lah. Untuk faham Quran. Nombor 1 Quran lah. Macam nombor 2 hadis, nombor 3 kita Arab lah, tak apalah. Tapi Nahu, Sarah, Balaghah kita nak faham Quran. Especially Nahu, Sarah. Sebab nak faham siapa yang nak mengaji bahasa Arab Quran. Saya pun tak erti sangat bahasa Arab Quran apa dimaksudkan. Tapi erok-erok tu dalam buku Nahu. Sarah tu dia akan macam apa kata apa? Macam menambahkan lagi makrifah kita. Sebab ilmu bahasa Arab Quran kan guna marfu', mansub, majrur betul. Apa ni? Penipala. Sebab tu saya tak ajak whiteboard penipala. Sat kita tengok apa ni. Tuan Rozan tu juga live untuk nota zero bila-bila. Saya live nota zero selalunya saya buat lepas Zuhur. Kalau lepas asar saya okey, saya buat. Kadang-kadang lepas asar saya duk buat benda lain. Ataupun lepas isyak. Tapi kadang-kadang kalau saya tak buat, saya minta maaf sebab saya nampak saya ada chores. Chores. Banyak chores saya nak buat. Kan. Selalunya petang dan malam lah insyaAllah. So, Tuan Rozan 73. Saya buat petang. Pagi memang saya Nahu Sorof. Pagi memang Nahu Sorof. Sebab pagi otak kita fresh, senang sikit saya nak bagi masuk kan. Sebab rugilah saya mengaji Azhar 8 tahun setengah. Orang 4 tahun saya tak cerdik. Kan. 8 tahun setengah tak boleh nak berbakti khidmat masyarakat, khidmat muslimin apa semua kan. Live saya ni free. Buku dengan PDF saja saya jual. Live saya free. Video rakaman kat YouTube pun free. Puan apa ni Mo Shifty siapa bagi apa ni Puan balik jumpa Pak Long macam mana nak order benda zero. Okey. Nak buku PDF ada, buku PDF ada ataupun buku fizikal ada. Okey, siapa-siapa nak. Okey, siapa yang mahu buku fizikal atau PDF boleh klik syukran atau Albir bagi Hami. Boleh klik ikon telefon warna merah di profil TikTok saya, boleh SMS Wasabi. SMS kena duit lah berapa kupang tak Wasabi save nombor saya. Tunggu tombol hijau tu naik. Ini. Ataupun boleh DM saya di TikTok, nanti saya reply tuan-tuan dan puan tolong bubuh nombor telefon. Nanti saya akan Wasabi tuan-tuan dan puan. Tuan Arabic Fatih Muallimah Nisa. Kitab semua hard copy, ready stock. Buku fizikal ada, PDF ada. PDF saya bagi print untuk diri sendiri saja.
Okay lah, kita baca komen. Apa komen lagi? Tuan R3M7 underscore apa hak kita Nahu Sorof? Okay, kalau satu-satu termasuk postil lah. Nahu 30, Sorof 30, Balaghah 30. Tapi kalau rodong combo 33 ni, beli combo, tak jadi 90, jadi 75. Termasuk postil dan sebelanja Malaysia. Okay, kalau Nahu Sorof, kalau 2, dia tak ada diskaun lah. Saya kalau 3 dan kat atas baru saya bagi diskaun. So, Nahu Sorof kalau beli 2, 60 lah harga asal. Tapi kalau Nahu Sorof Balaghah, baru saya start bagi diskaun. Okay. Figure berapa? Tuan Cappuccino. Tadi sahabat dah kan? Nahu 30, Sorof 30, Balaghah 30. Kalau beli 3 bukan 90 tapi 75. Kalau combo plus dengan nota 0, 110. Harga asal 140, saya bagi 110 dah lah. Okay. Tuan Albi Group. Beli jangan tak beli. Tak beli sebab memang puas hati sangat. Syukran Tuan Albi Group bagi komplimen. Pak Anwar 43. Alhamdulillah, moga Ustaz banyak amin. Syukran Puan Anwar atas doanya. Tuan Albi Group. Ustaz kat sekolah mana? Saya 3 tahun dah pencen. Tak larat kami. Saya banyak dengar apa cikgu-cikgu senior umur 50, umur 40 lebih pun depa dah minta jadi nak pencen dah. Saya ikut depa lah. Jadi saya pencen awal sebab mengajak zamalah tak best. Mengajak zamalah tak best. Sebab dibebankan dengan pengkeranian. Tak macam kat lah dengan macam-macam kena jaga pintu sekolah. Kena hantar budak sakit. Saya cikgu mangkit subuh, pergi semain subuh, pergi sekolah nak mengajak. Kena macam-macam, tak larat letih. Tuan Habib Group setuju. Berarti setuju ya. Kita bukan mengata, kita cakap benda betul. Siapa yang suami cikgu, ataupun diri sendiri cikgu, isteri cikgu, anak cikgu, adik ipar cikgu, cucu cikgu, kakak cikgu, abang cikgu, boleh tahu. Kerja cikgu ni tak pernah habis. Tak pernah habis. Letih. Jadi supaya pencen awal senang sikit. Sebab saya almarhum cikgu saya lah. Di sekolah yang sama lah. Dia pencen umur 56, 57 tu lah. So masa nak kadang-kadang nak pencen awal kena isi nama kan. Jadi orang pegawai kata memanglah ni cikgu-cikgu ramai sakit, faham kan. Mental emosi dia. Kadang-kadang kita tengok dalam sosial media cikgu ni buat je bukan, kadang-kadang tu bukan diri dah tu, kita kena kesian. Kita jangan menghukum. Kadang-kadang kita tak tahu apa jadi kat hidup dia. Macam saya, macam-macam cerita dah, cerita lah sebab benda ni kena sembang tepi. Waktu Abi Group kebenarannya, ya kebenarannya. Dia tak macam zaman dulu-dulu dah. Dapat mengajak nak kena ada seronok. Tapi memang mengajak nak kena seronok tapi jadi tak seronok sebab diganggu dengan macam-macam arahan lah, kita larat dah. Okey. Yang kemudian yang hari ni satu ya, contoh Diwarun. Aset kemudian wow ni jadi ya, so jadi Diarun. Diarun adalah rumah-rumah. Sebab daro tu rumah, Darul Kutub, Darul Kedah, macam Kedah, Darul Aman, Selangor Darul Ehsan, Pahang Darul Makmur, Selangor Johor Darul Takzim. Dar tu mufrad singular tapi bila jadi jamak dia akan jadi Diwarun. So wow ni akan jadi ya lah macam ni. Puan Rohani yang baca kan. Itulah sebab hari saya tempat 3 saya pun tak berani nak cakap lagi. Orang kata saya ni hasut lah apa kan. Dia pening lah ni. Pening. Zaman-zaman ni pening. Pening dengan internet ni. Tuan Anwar betul ha. Pak Ayu terbaik. Ya, saya benda-benda ni macam malas nak cakap lagi. Ya, banyak sisi gelap dia. Sebab kadang-kadang kawan-kawan kita, Allah, dia cikgu pun. Cikgu dalam mengajar. Cuti panjang. Nak abang cuti pun kena tengok wasabi. Geruk Allahu Akbar. Geruk takat 10. Tak boleh sebab kita manusia. Mak kita lahir kita bukan nak tengok geruk wasabi lah. Mak kita lahir kita bukan tengok geruk wasabi. Jadi pening. Bila terlalu multitasking, otak kita manusia dia tak boleh kena fokus. Macam kita lah. Tengah duk semayang. Tengok-tengok ada orang main lempak bantai. Boom. Terima kasih Cikgu Aliza. Syukur bagi kami. Orang lempak bantai. Kita tengah semayang. Kita khusyuk lah ambil semayang khusyuk kan. Baca elok tengok orang main lempak bantai. Jadi kalau lempak kita boleh khusyuk lah semayang. Roommate kita lah. Bertengkar ke? Jadi apa? Kita pun baru rakaat kedua 10 sampai rakaat keempat. Waktu zuhur atau asar kan. Dia tak boleh bila terlalu multitasking, dia otak kita tak jadi produktif dah. Apa ni tu nanti sungguh memang pening kawan-kawan duk kerja lagi komputer tak habis stress man. Ya sebab lah ni cikgu-cikgu sini pun mau ambil pencawai. Tu habis moga mudah untuk semua sahabat kita. Ya amin. Bukan kata cikgu saja. Hospital, kerja macam-macam semua. Lah ni macam
Lah ni akhir zaman, akhir zaman dia macam memang mencabar lah, memang mencabar kan. Mencabar. Dia sebab satu lagi, sebab saya biasa ambil di perguruan, lecture kami SEM 2 ada apa tu profesional keguruan, subjek profesional keguruan, lecturer saya habaq. Kata cikgu-cikgu cara nak urus stres, kerja kat masalah rumah, suruh masalah rumah tu tunggu sat kat pintu sekolah. Jangan masuk. Masalah sekolah suruh dia tunggu. Bila balik rumah suruh dia tunggu sat dekat pintu rumah. Tapi masalahnya kita sekarang ni kita ada grup wasabi kan. Kita benda pertama kita makin tidur kita check phone kan. Pukul berapa, kita internet mesej masuk. Jadi kok mana pun hak mak kerja rumah bawa balik sekolah balik rumah dia bercampur tu jadi pening tu. Dah follow. Cikgu Aliza follow tak habis grup. Okey. Okey, kemudiannya Diwarun, asal dia Diwar tapi Diarun. Diar. Diar ni ada dalam Quran atau Diar? Tak ingat lah. Ada. Asbahu fi diyarihim jathimin. Ada surah Al-A'raf. Wa asbahu fi diyarihim jathimin. Kadang-kadang wa asbahu fi darihim jathimin. Kadang-kadang Allah kata wa asbahu fi diyarihim jathimin. Diar ada dalam Quran. So tuan-tuan dan puan-puan tahu, perkataan diar sama ada dalam Al-Quran ke, luar Quran ke, dalam buku ke, dalam orang cakap ke. Diar asal dia diwarun. Wow ni saya syak lah memang perkataan daurun. Daurun tu maksud kata pusingan lah, duduk tawaf kat rumah aja. Pak Nur ada apa ni, masya-Allah, dan apa ni sembang, follow okey. Terima kasih puan Anur 43 ada dalam Quran kan. Wa asbahu fi diyarihim jathimin. Cerita Nabi Hud kan, Nabi Saleh kan, Nabi Syuaib. Cerita ada diar ada dalam Quran. Okey, samalah. Huruf waw ditukar menjadi huruf ya sekiranya huruf waw tadi berada pada ketukan ain. Perkataan itu huruf kedua lah. So bila main mengenahu surah ni perkataan fa'ala lah. Dan lam, antara ain dengan lam, perkataan huruf ketiga. So wow ni pedia. Tak ingat ada huruf apa, ada huruf saya pening. Hak ni saya mana nak pening, yang penting hak ni memang dia nak bagi explanation tapi memang pening lah. Kalau kita nak pambas, kalau saya pening baluan, saya nak surat explain. Saya baca faham tapi nak explain sepening. Yang penting wow ni sekiranya sebelum dia berbaris kasrah, wow tu kena transformer jadi huruf ya. Ya betul, bukan wazan fi'al, ya betul. Main wazan-wazan kan. Okey, kemudian perkataan sayyidun tuan ataupun mayitun, faham kan? Sayyidun adalah saywid. Sada yasudu. Ni maywid. So bila ada wow jadi ya, so dia akan ada dua ya, betul tak? Dia akan jadi wow. Bila ada dua ya, so dia kena idgham. Macam ni cakap dia kena tulis. Okey, ada lagi nak habis lah, kita nak habis dah. Macam sayyid, nampak tak? Sekarang wow ni sebelum dia ada huruf ya kan? Sama juga dia akan jadi ya juga. Letak sadu ya betul cappuccino. Orang akan panggil sabdu, kami Kedah panggil syadah lah. Okey. Saywid. Macam sawit lah. Saywidun. Allah. Wow akan jadi ya lah. Syukran Puan Neko Albi bagi hak mi. Sayyidun. Asal dia saywid kan? Nampak tak? Saywid kan? Saywidun kan? Saywidun. So dia tukar jadi wow akan tukar jadi ya lah. So bila ada dua ya, dia kena idgham. So last kali dia akan jadi sayyidun. Sayyidun. Syukran Puan Rohani bagi hakmi. Ni dia punya final step dia. Okay nah? Asal dia sayyidun, wow ni tukar jadi ya, dia akan jadi sayyidun. So kita idgham kan, jadilah sayyidun. Sama juga dengan maywitun, wow ni jadi mayyitun, lagi kali jadi mayyitun. Kena buat sini lah, TikTok ni kan boleh. Sikit-sikit band. Okey, habis lah. Apa beza hak nombor 2 tadi pun wow jadi ya, cuma dia lebih senang lah kita ni. Hak nombor 3 ni dia complicated. Dia complicated sikit. Antara huruf nun, antara dua huruf lah. Okey, kemudian last. Okey, perkataan. Ambil dua lah. Hak ni saya kena klik je sebab maksud dia sama macam ni lah. Lebih kurang. Atau wazan fa'ala. Salaha. Allah. Tak liquid.
Salaha. Syaraka bina ma'lum. Iaitu kata kerja aktif. So, salaha masuk kata mendamaikan. Syaraka menyertai. Tapi bila jadi suliha, didamaikan. Syaraka jadi syurika, disertai. Disertai, saya kena liquid ni. Okey. Masuk kata alif dekat salaha menjadi suliha. Ni tak pasal apa Tok Syekh saya buat macam ni ya. Sebabnya ni dia tak patutnya salaha suliha tak termasuk kat wow jadi ya ni. Tok Syekh saya silap tak apalah. Biasalah kan manusia buat silap tapi tak apalah ni jarang-jarang lah cuba ni kan. Salaha jadi suliha, syaraka jadi syurika. So yang ni bina maklum, hak ni bina majhul. Hak ni tak apa ni. Hak ni dia complicated lah. Hak ni sepatutnya tak sepatutnya ada kat sini. Mungkin Tok Syekh saya silap kot. Dan saya pun tak ada check tu. Okey. Okey, tak apa. Hak ni tak payah ni sikit. Apa ni? TikTok kata saya buat kerja ni. Okey. Dan last muka soalan untuk pagi ni. Okey. Okey. 4, 5 senang je lah insyaAllah. Qulibal ya'u wawan. Huruf ya ditukar menjadi huruf waw. Saya rasa tuan-tuan apa-apa boleh blend lah kan. Boleh blend lah kan. Okey. Asalkan mah. Muiqinun. Muisirun. Muiqinun muisirun. Ya. Tadi. So ya ni. Ya ni. Sebelum dia huruf ni pakai apa? Atas sikit kamera. Okey. Muiqinun muisirun. Ya ni sebelum dia huruf tu pakai apa? Pakai dhammah, pakai depan. So dia kena bagi tally dengan pakai depan ni. Ya kena jadi waw, ya kena jadi waw. Muiqinun jadi muqinun, orang yang berkeyakinan, orang yakin lah. Muisirun akan jadi musirun, orang menjadi kaya. So lepas tu kita masuk i'lal bil qalbi. Betul lah ialah huruf ialah kita cerita tentang huruf ialah huruf alif wa ya, selalunya waw ya lah. So muiqinun akan jadi muqinun. Apa ada muqinun dalam Quran jama'an. Muisirun jadi musirun. Dia tak ada miu tak ada orang macam kucing tak ada orang. Mui jadi mu. Mui jadi mu. So samalah. Huruf ya ni ditukar menjadi huruf waw sekiranya ya tadi sekiranya huruf ya tadi berbaris sukun dan huruf sebelumnya berbaris dhammah atau berbaris depan. Muiqinun jadi muqinun, muisirun jadi musirun. So ilmu sharah ni kita mengaji tentang sebab tu kita ilmu sharah ni saya selalu apa? Ilmu sharah ni kita mengaji tentang perubahan bentuk-bentuk perkataan Arab. Selain daripada mushtaqat macam i'lal ibdal, sebab tu i'lal ibdal adalah the hardest part of learning saraf. Fa'il rubai, salihah, majhul, sulihah, yusalihu, ya, suluhan, ya betul. Tadi tu ralat sikit lah sebab saya pun tak ada tengok Tok Syekh saya tulis apa. Saya pakai ambil pada Tok Syekh je. Tak ada nak tengok dah lah. I'lal ibdal ada the hardest part of learning saraf kan. Okey, habis nombor 4. Last ni qulibal wawu wal ya'u alifan. So sama ada huruf waw ataupun huruf ya ditukar menjadi alif. Okey, ni asal dah. Nampak kita baca ni loh. Huruf waw atau huruf ya ditukar menjadi huruf alif. Sekiranya huruf waw atau huruf ya tadi tu, waw, ya berbaris fathah, nampak tak? Wa, ya. Dan huruf sebelumnya juga berbaris fathah. Wa, qa, wa, sa, ya, ba, ya, sa. Okey. Kira saya minta maaf kalau saya ada kekurangan, saya pun tengah pening sebab saya dulu jadi cikgu 6 tahun di 3 buah sekolah. Depa tak bagi tau saya ajak nahwu sarah tau. Saya minta nak ajak form 4, form 5, form 6 tak bagi. Dia suruh ajak ke satu tanda tu yang saya balik pada masa 8 tahun setengah, 8 tahun 7 bulan ruyuk habis semua nahwu sarah tu. Pening tau. Minta maaf kalau saya ada kekurangan lah. Okey, qawala. Nampak tak sebelum waw ni bagi fathah kan, bagi atas kan. Waw akan jadi alif. Qala jadi qala. Sawama, saya ada sawama. Sawama sebelum dia fathah jadi sama, berpuasa. Kemudian baya'a sebelum ya ada ba fatahan jadi ba'a. Polati ruyuk habis. Ruyuk habis. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan balik Azhar tahun 2015. Bulan Disember 6 Disember 2015. Lepas tu dengan cara kerja lah apa kan. Mengajar sekolah jadi cikgu 6 tahun. 6 tahun tu tak pernah saya tak mengajar nahwu saraf. Saya ajak silibus lama. Lah ni kan tahun ke berapa? Tahun ketiga kan silibus Azhari kan form 1 sampai form 5 kan.
Saya tak ajak silibus tu, saya ajak silibus lama. Silibus yang kantoi dengan Azhar tu. Banyak pandai cerita lah. Okey. Baya'a jadi ba'a. Soya dia jadi soda. Jadi soda. Ni memang wow dengan ya ni memang memang perkataan betul mereka tulis kat whiteboard. Okey lah. Qawala. Qala. Kita tengok dah. Allah. Cahaya. Sorry lah cahaya. Qala yaqulu. Sorry lah tulisan tak ni. Nampak ni lah wow dah. Soma. Yasumu. Apa lagi? Ba'a. Yabi'u. Ni kita ni kuliah macam kat Azhar. Saya tengok. Memang saya buat. Nahu sarah balaghah memang saya buat style Azhar. Soda yasidu. Allah tulisan. Nampak tak? Okay nah. Nampak tak? Qala yaqulu. Wow ni asal. Soma yasumu. Wow. Ba'a yabi'u. Ya pula dah. Ba'a yabi'u. Soda ya Allah. Ambil fi'il mudhari'. Soda yasidu. Sebab tu wow dekat qala dengan wow dekat soma nampak tak? Qawala. Yaqulu. Qawala. Yasumu. Wow ni kan? Sawama. Yabi'u ya ni. Baya'a. Yasidu. Jadi soyada. Ni asal. Senang kata nak tahu asal dia kena tengok dekat fi'il mudhari'. Kena tengok kat mana. Puan Lati untunglah kami yang pergi Azhar boleh belajar cara Azhar. Terima kasih Ustaz. Oh, Puan Lati biasa mengaji kat Azhar lah. Kok senior lah, kok senior. Tapi saya itulah kan, Cak Ayah punya. Tuan Azman Buya, apakah fulan Mazda bagi fi'il maju rubai, fulan Mazda maju sulasi. Oh, minta maaf Tuan Azman, saya pun tak ada kaji lagi. Minta maaf lah. Apa ni? Fulan. Apa sebenarnya peni lah. Yang tak pi. Yang tak pi type. Apa ni? Saya baca blame mesej Puan Lati. Untunglah kami yang tak pi Azhar boleh belajar cara Azhar. Terima kasih Afwan. Memang ni saya orang kata saya taksub pula. Bukan taksub. Setakat yang saya duk ngaji setakat saya duk experience saya, kawan-kawan saya, orang Rusia, kawan Turki. Memang setakat lah sistem yang paling canggih, yang paling mujarab lah. Efficient mujarab sistem Azhar. Saya orang kata saya taksub pula. Bukan taksub. Memang duk nampak macam tu. Okey, bercakap tentang fi'il mudhari' awal. Qala yaqulu sama yasumu ba'a yabi'u sada yasidu. Sebab tu saya dah siap ada dalam buku nota zero ni. Dalam PDF ada semua ada. Nampak tak? Mana tak? Allah. Nampak tak? Nampak tak? Ada. Da'a yad'u. Sama yasum. Memang saya dah bubuh dah saya siap. Khafa yakhufu. Ni tak boleh. Tara yatiru. Waqafa. Saya ada yawqifu tapi buang jadi yaqifu. Lepas tu mana lagi? Nampak tak? Ba'a yabi'u. Mana lagi? Qada yaqudu saqa yasuqu. Mana lagi? Mana tu? Dia hak fi'il apa tu? Ajwaf. Qala yaqulu. Qama yaqumu. Memang semua nak tahu huruf asal dia, kita tengok tentang fi'il mudhari' present tense. Present tense. Apa tu? Kalau Ustaz tengok fi'il mudhari' tadi, fi'il mudhari' mana tahu? Whiteboard saya padam lah. Allah. Whiteboard saya padam lah. Tadi ya, whiteboard tadi kata cappuccino. Saya nak tulis ni tolong komen siap komen. Whiteboard tadi kat buku. Whiteboard kat buku. Tolong apa? Nak tulis lain. Tak apa, saya tulis lain. Sebab saya nak ajak. Tamat tu cappuccino. Nak tengok fi'il mudhari' tadi. Yang buku ke yang whiteboard? Tu ni siapa-siapa nak boleh order buku saya. Boleh order buku saya. Tu cappuccino tak ada kot. Tak apalah. Okey. Dengan ini mubarak lah kepada whiteboard. Puan Safia, mak Ustaz saya baru masuk. Kenapa ada tambahan wow dengan ya? Yang ni ya. Ya, okey, Ustaz nah. Okey, Ustaz.
Lah ni kepada siapa yang baru masuk live saya ajak ni lah Nahwu Sarah bahasa-bahasa ni saya. Nota zero saya ajak cara tadika. Nota zero bahasa Arab saya ajak cara tadika. Untuk Nahwu Sarah Balaghah sekarang kita Sarah yang ni memang advance. Memang advance. Apa ni? Tuan Buwahanas online. Oh, asal kena tengok fi'il mudhari', ingat fi'il madi asal kalimah. Dok sangat fi'il madi tu tak asal sangat, dia fi'il mudhari'. Baru tahu. Macam sana puan Hanyu, sana lagi sahabat. Dia macam ni tau. Sebab saya nak abang lah, Nahwu Sarah Balaghah dia advance. Dia advance. Sebab tu orang guna Nahwu Sarah untuk belajar ilmu apa bahasa Arab Al-Quran. Sebab dia advance. Yang nota zero je saya ajak macam tadi ko. Nahwu Sarah Balaghah memang advance. So dia macam macam benar-benar ni. Sekejap saya jawab lah Tuan Puan Hanius. Okey. Tuan Cappuccino. Puan Safia, kenapa tambah waw? Bukan tambahan waw ya. Ni asal kalimah dia. Waw ni kalimah asal. Tapi bila sebab waw ni, sebelum dia ada fathah. Waw ni ada barat atas. Ya ni ada barat atas. Sebelum dia ada barat atas. Ni kan. Nampak tak? Huruf waw atau ya tak boleh ada baris. Jarang-jarang. Tapi sebelum huruf waw, ya, ada huruf masing-masing berbaris fathah. Kita kena tukar waw, ya jadi alif. Hak ni bila tuan-tuan dah buka kamus, dia tak kata dah lah qawala, dia kata qala. Saya tulis sebab Tuan Cappuccino minta saya tulis. Suliha yuslahu sulhan. Ya betul tak Azan Buya. Sana hak mana tadi tu? Saya tulis siap-siap, saya tulis siap-siap. Tuan-tuan boleh tengok ni. Siapa-siapa nak tengok isi dalam boleh habaq saya nak tengok isi dalam apa? Isi dalam buku apa Ustaz? Qala, saya tulis dulu qala yaqulu. Saya tulis tak teribah saya, bagi tulis saya elok sikit. Saya kan suka tulis saya tak elok. Ya qala yaqulu sama yasumu. Sama yasumu. Saya tulis bagi elok sikit. Selalu dia tulis kat whiteboard elok sikit, elok sikit lah. Sama ba'a yabi'u. Syukran Puan Yedina bagi bunga ros yabi'u. Sana Tuan Cappuccino lah saya tulis kat teribah Ustaz. Ya apa ni letak apa ni apa? Ya bi'u. Macam ni lah kami hak mengaji Azhar. Kami rasa terpanggil nak ni kan. Apa lemah tengok baca baris silap. Kami hak kuliah fakulti bahasa Arab memang kami macam cengih. Bukan cengih apa? Cengih tambah bahasa Arab je. Puan Safia, maksud sama ya kalau qala. Dia maksud sama. Maksud sama. Tapi ikut sistem bahasa Arab tu tak boleh jadi qawala, kena jadi qala. Puan user 6H9PMO Ustaz Pak Lu macam cantik jelas dan kemah. Alhamdulillah. Cantik tu hadami fadil rabbi lah. Jelas dan kemah tu alhamdulillah lah, semua orang boleh baca kan. Cappuccino kalau fatah tukar alif, kalau domah waw, kalau sukun ya waw, kalau kasar ya betul tu Cappuccino, betul tu. Tahu oh barutan yang kita duk baca Al-Quran qala yaqulu tu kalimah asal qawala, ya betul tu. Tu Tuan Buwahanas online. Okey. Nampak orang? Tutup pula depan ya Allah. Okay, siapa-siapa nak buku atau PDF boleh mesej saya kat TikTok ataupun boleh ambil nombor saya kat profil. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas anilah. Sama yasumu. Ba'a yabi'u. Sada yasidu. Okey, alif dekat qala, dekat sama, dekat ba'a, dekat sada, dia sudah dimodified. Dia sudah modified. Nampak tak? Modified ni. Ni aslul kalimah. Puan Safia faham. Kau dah tu macam ya kata dasar lah. So waw dekat yaqulu ni dia punya original dia. Original. Ini fi'il mudhari'. Sebab tu yaqulu qawala. Dekat sikit. Qawala. Waw dekat yasumu sawama. Ya dekat yabi'u baya'a. Ya dekat yasidu sayada. Jadi bila huruf waw ataupun huruf ya, dia tidak boleh menerima baris jarang-jarang, sangat jarang. Macam saya rasa 5% je dalam bahasa Arab. Dalam fi'il lah. Jadi sekiranya sebelum huruf waw atau huruf ya, dia ada huruf sebelum dia berbaris atas atau fathah. So waw, ya akan ditukar jadi alif. So maksud dia sama. Tapi ikut kaedah bahasa, sebab tu kita mengaji ilmu Nahwu Sarah ni,
Sebab tu Nahu Saraf nama dia qawaid. Saya terang. Tuan tak ikut wazan ke Ustaz? Untuk qala ni atas wazan fa'ala. Tapi dia sepatutnya kena baca qala, so'ama, ba'a, so'ada kan. Tapi dia masih lagi apa nama tu? Atas wazan fa'ala sebab dia fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal dia special case. Dia bukan fi'il sahih. Okey. So qawala memang maksud berkata. Qala pun telah berkata. Soma telah puasa. Soma pun telah berpuasa. Baya'a dengan ba'a sama maksud telah beli. Sayada dengan sada maksudnya telah berburu. Tapi ikut kaedah tak boleh jadi qawala, kena jadi qawala. Soma tak boleh, kena jadi soma. Baya'a kena jadi ba'a. Sayada jadi sada. Ada huruf lain. Ya betul. NECTM. Sebab tu Nahu Saraf dipanggil qawaid. Okey, dalam buku Nahu Saraf saya ada terang lah. Dekatlah bagi orang faham kan. Okey. Ni cerita dia. Ni cerita dia. Sebab zaman dulu-dulu Nahu Saraf dia satu ilmu. Tapi dipisahkan. Nahu satu disiplin ilmu, Saraf dah ada satu disiplin ilmu. Ni saya ada tulis kat sini ni. Okey. Ada dua perenggan. Akhir katalah. Pada zaman klasik, ulama-ulama bahasa menamakan ilmu saraf sebagai tasrif. Dulu tak panggil saraf. Ustaz, dulu kacau tentang ni. Ustaz. Zaman dulu dia tak panggil saraf, dia panggil tasrif. Panggil tasrif. Dulu tak panggil, zaman lah panggil saraf. Okey, ulama bahasa Arab zaman dulu panggil saraf sebagai tasrif, iaitu konjugasi atau conjugation dalam bahasa Inggeris lah. Dan menggabungkan dah dengan ilmu nahu. Justru itu gabungan ilmu saraf dan ilmu nahu dipanggil sebagai qawaid. Kaedah lah, qawaid, tata bahasa grammar. Selepas zaman berzaman, ulama-ulama bahasa Arab yang kemudianlah zaman moden ni memisahkan ilmu saraf dan ilmu nahu menjadi dua disiplin ilmu berbeza. Ya. Sebab itu ilmu saraf dikenali sebagai as-sarfu lah, saraf lah. Dulu tasrif, lah ni saraf. Kemudian nahu jadi an-nahwu. Sebab nak beza sebab apa? Maf'ulun bihi kita mengaji dalam nahu. Isim maf'ul kita mengaji dalam saraf. Fa'il dengan naib fa'il kita mengaji dalam nahu. Isim fa'il kita mengaji dalam saraf. Zaraf zaman, zaraf makan kita mengaji dalam nahu. Isim zaman, isim makan kita mengaji dalam saraf. Dia nampak macam sama. Maf'ul bihi dengan isim maf'ul. Sebenarnya ada dua benda yang berbeza. Okey. Tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan, kita dah habis dah i'lal bil qalbi. I'lal kan ada 3 jenis kan. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh graduate lah, kan kita mengaji kan i'lal kan ada 3, i'lal bil qalbi, i'lal bil naqli, i'lal bil hafi. Pagi ni kita habis terus i'lal bil qalbi semua. I'lal bil qalbi kita habis semua. Nanti kita akan masuk i'lal bin naqli. Ni kita habis dah ni. Tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey, habis dah i'lal bil qalbi. Nanti kita akan masuk i'lal bin naqli. I'lal yang kedua ataupun i'lal bin taskil lah. Dia tak banyak. Ada takat 4 aja. 4 kan? Dia takat 2 muka surat aja. Ni kan. Lepas tu i'lal bil hazfi pun 2 muka surat aja. Dia tak banyak dah. Lepas tu habis i'lal yang ketiga yang lah ni baru kita boleh masuk ibdal. Ibdal pun tak banyak. Ibdal macam ni je. Macam ni je. Okey, habislah 2 soal lah. Kira habislah dah kalau tu dah ada sebab oleh nana, tapi saya akan ulang-ulang baliklah yang lain-lain ni bagi ni kan. Pak Umi Haura upload ni, ya saya akan upload ke YouTube. Hak kelas lepas saya download dah, tak upload lagi tapi saya akan upload juga. Okey, macam biasalah saya akan promote buku saya lah. Siapa-siapa nak buku fizikal, nota zero Arab, nahu, saraf, balaghah, baik pun Pak Umi Haura, nahu, saraf, balaghah, ataupun saya Quran jatuh ya Astagfirullahalazim. So minat juga bahasa asing, Ibrani nanti kita saya resume balik lah. Turki, Jerman, Ruski, apa ni? Sui apa nama Utubi, Tuan Hakimi Hafaz, apa nama? Pak Long Shidi juga ada, tak ada muka saya tapi dia ada ni TV color kuning. Pak Long Shidi juga, cari je Pak Long Shidi nahu ataupun Pak Long Shidi bahasa Ibrani ke bahasa Rusia, okey? Cari ya, insya-Allah ada. Okey, siapa-siapa nak buku bahasa Arab fizikal ataupun buku-buku bahasa asing ataupun yang famous orang beli adalah ni lah PDF lagi murah lah.
Nota zero. Tadika nah. Nahu, Sara, Balagha, Ibrani, Rusia, Turki, Jerman. Nak buku fizikal ada. Versi PDF pun ada. Caranya macam mana? Saya tak buat beg kuning dah. Letih beg kuning ni sikit pala. Okey, sesiapa yang mahu buku fizikal atau PDF boleh. Ada dua cara. Cara pertama, boleh pick up profile saya. Ada klik tuan-tuan boleh klik ikon telefon warna merah, ganggang telefon warna merah di profile TikTok saya. Boleh SMS ataupun WhatsApp. Ataupun boleh DM saya di TikTok, nanti saya reply. Tuan-tuan dan puan tolong bubuh nombor telefon, nanti saya WhatsApp tuan-tuan dan puan. Saya tak buat beg kuning dah. Tapi alhamdulillah lah boleh dapat pengalaman beg kuning, tapi beg kuning memang pening bala. Barang hilang pening bala. Saya lah pening bala. Asalnya kita baca komen lah. Tuan Buah Hanas online. Ustaz kalau hari-hari ya. Baru first start nampak live. Ustaz bagi. Ya, saya live tiap-tiap pagi. Tiap-tiap hari. Cuma kadang-kadang saya tak larat. Kadang saya mood saya tak okey. Kadang-kadang saya buat benda lain. Sebab saya ada banyak benda nak buat ni. Bila kita kerja sendiri. Saya banyak masa. Sebab saya sudah membuang umur saya. Dam tu jadi cikgu. Jadi saya nak buat. Nak qada balik lah. Tu yang tak buat tu kadang-kadang tak larat kan. Tapi live insya-Allah setiap hari. Lepas subuh. Pukul 7.27.30. Lepas Zohor pukul 3.30, 3.45. Dan lepas Aisyah pukul 10.30 gitu. Tapi kadang-kadang saya akan mula awal lah. Cadangnya saya niat dengan Allah Ta'ala. Memang sehari saya nak live 3 kali lah. Lepas subuh, lepas Zohor, lepas Aisyah. Kadang-kadang bila asak tu saya tak ada kerja, baru saya buat juga lah asak. Tapi untuk lepas asak, lepas Zohor, lepas Aisyah saya nota zero saja. Nahu Sorof pagi. Pagi macam ni lah. Apa ni? Tuan Kopujino. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya baru belajar tajuk ni, ingat lupa je masuk Ustaz ingat. Alhamdulillah. Saya pun doa-doa juga untuk diri saya, doa kat tuan-tuan perempuan jugalah bagi boleh kan. Sebab bukan saya nak cakap riak, saya tak, bahasa Arab memang ramai orang ajak kan. Basic kan. Tapi Nahu Surah Balagha setakatlah saya tak nak jumpa lagi siapa dalam TikTok nak ajak. Dan saya pun tak ada siapa nak refer dalam TikTok kan, dalam YouTube kan, dalam Facebook kan, dalam Instagram kan. Saya tak ada. Jadi saya pun banyak kelemahan saya. Banyak kelemahan saya kan. Dah lah 3 beradik ni advance dah. Puan Safia, kandungannya sama PDF ke? Ya, betul. Buku fizikal adalah sama dengan PDF. Cuma PDF ni seboh color lah. Buku fizikal tak ada color. Kalau color memang mahal lah. Color kan. Tapi PDF ada color. Ada color. RM10 je. Terima syukran. Tuan Khairul Akmal. Puan bagi hak mi tadi. Apa ni? Tuan Kepunyaan Hamzah kotak Hamzah Wasat usahakan jaga. Hamzah tak ajak lagi. Hamzah kotak Hamzah Hasad tak ajak lagi. InsyaAllah nak bagi perabi hak lain lo sebab saya. Mana buku Soroh tadi ya? Allah, jatuh lah. Saya Soroh ni. Mana tu? Dia sikit je Soroh ni. Sikit je tajuk dia. Cumanya hak ni. Saya duk fokus yang ni hak ni. Al-Ibdan dengan mushtaqaq tu. Hak ta'aju, isim zaman, isim Allah. Yang tak nasab pun kata saya terlangkau. Tasrif pun ni apa ni ni. Lepas tu nak kena fokus ni banyak benda. Tapi insya-Allah nanti saya akan ajak jugalah apa Hamzah Wasal dengan Hamzah Kotak 14 kali. Apa tu ramai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saya bersyukur Ustaz Afwan, okey. Dengan itu saya minta izin untuk live lah. Saya akan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilaha mal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul dan ilham malaikat muqarrabin dengan rahmat-Mu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbil alamin. Nampak tak? Nak buat sejam ni, lain kali jadi sejam setengah kan. Sebab memang saya macam-macam kali ni kan, saya dengan tongkat-tongkat saya kan, tongkat-tongkat saya kan. Sebab Nahu Surah Balagha ni memang tak boleh lah nak buat setengah jam. Dia kerja sejam atau sejam lebih macam tu je. Tu aku bersyukur Ustaz. Doa saya dapat Muntah Sofi untuk start 2 bulan. InsyaAllah. Tapi jangan lupa. Nak dapat Muntah Sofi. Saya Muntah Sofi lah 2 bulan. Saya pun tak zaman mungkin zaman saya senang kan. Nak dapat Muntah Sofi, Quran jangan tinggal, solat hajat dan juga doa. Apa hal ni? Ingat balik. Quran jangan tinggal, doa, solat hajat dan nota. Nota. Terima kasih Afwan. Tak ada mudarris atau api haji, saya cak ayam je. Amin. Suasana amin. Terima kasih Afwan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya puasa berjalih. Okey. Semisal siapa-siapa nak buku atau PDF, boleh mesej saya di TikTok ataupun ambil nombor WhatsApp saya di TikTok profile. Okey. Terima kasih semua yang follow live, yang bagi gift, yang sembang-sembang saya. So kita jumpa insya-Allah kalau saya okey. Kita petang ni tak pandai janji, tapi niat macam tu kita akan masuk nota zero. Okey? Tuhan aku syukran laka ya. Wa iyyakum.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan announce 1, 2,